Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Azman. So hari ni aku bawa korang ke satu kafe favourite aku juga, bertempat di IE8 Putrajaya. Okay, one of my favourite cafe. Kenapa? Sebab dia banyak makanan-makanan viral. Macam tadi kek tapak kuda, lepas tu ni dia punya pastry lah, segala mak nenek, roti lah, donat lah, semua dia ada. Okay, ni dia ada brownies, and ni dia ada soft cookies. Okay, soft cookies dia memang sedap gila weh. And dia ada juga, okay, ni baru je, sebenarnya tak ada, waffle. And dia ada, kau tengok tu, kek tiramisu. Okay, ada macam-macam lah, tiramisu ada banyak jenis. And ni Thai milk bun ada, tengok semua yang viral semua dia ada. And ni kau tengok sini lah. And of course dia akan ada croissant, dan of course dia ada juga croffle. Cuma okay, ni favourite aku Thai milk bun dia. Nampak biasa tapi memang padu gila. Kau tengok ni pun kau tahulah, dia punya cream tu berapa banyak dia letak, and icing sugar yang dia letak kat atas pun berapa banyak. And of course bila makan ni memang rasa macam susu yang dijadikan krim tu, rasa dia memang sangat-sangat creamy, sangat-sangat pekat, sangat-sangat dia macam okay, dia manis, cuma dia tak manis yang sampai kau rasa macam tak boleh makan tau. Sebab satu lagi dia sejuk. So memang, and roti dia memang lembut gila. Memang exactly like Thai milk bun yang kau makan kat Thai tu lah. Memang lembut, so dia macam cair dalam mulut lah, bersama-sama dengan krim tu. Memang padu gila lah. Okay guys, so untuk cafe tadi, nama dia Segar Cafe sebenarnya sebelum ni, tapi aku tak tahu, mungkin dia tukar nama sikit. Kalau tengok tadi pun nama dia lain. So korang just try waste lah dekat IE8. And dia berhadapan dengan Tasik Putrajaya tu. Dia sebab IE8 ni kan dia macam bertingkat sikit kan. So dia bukan yang dekat apa hospital tu, dia belah bawah. So korang go try and check it out lah. Korang kalau nak lagi dekat, korang parking kat bawah terus. So korang akan keluar ke Tasik tu, korang akan jumpa terus Segar Bakery tu. So untuk makanan-makanan kat situ, memang macam aku cakap tadi, dia apa-apa yang viral selalunya dia akan ada kat situ. So macam zaman-zaman kek tapak kuda tu dia dah buat. Lepas tu croffle pun ada. Dia buat juga croffle nama dia. Croffle ke croissant? Betul lah, croffle lah kan. Croissant bentuk yang bulat tu apa nama? Bomboloni. Cromboloni dia ada buat. Croffle pula. Okay, lepas tu tadi pun croffle ada jugalah kan. Tapi maksudnya cromboloni tu ada, croissant ada, lepas tu Thai milk bun, tiramisu, apa jadah lah. Semua yang maksudnya kalau ada benda-benda pastry ataupun dessert yang viral, dia akan cuba sediakan lah. Maksudnya akan ada lah. So korang boleh cuba try cari kat situ dengan harga yang pada aku berpatutan dengan apa yang dia bagi. And macam aku tunjuk tadi, aku review salah satu benda favourite yang aku suka order kalau aku pergi situ, which is dia punya Thai milk bun. Sedap gila, one of the best aku dah try. And dengan harga dia dalam RM10 je tu je kot. Memang berbala gila. Cuma kalau kau makan banyak sangat memang muak lah. I mean like Thai milk bun ni, kau makan tempat mana-mana pun, kalau kau makan terlampau banyak memang akan muak pun. Sebab dia creamy sangat kan, banyak cream kat dalam kan. So definitely worth it. Go and try check it out. Sebab dia punya dia punya ambience memang tenang, memang best. Lepas tu berlatar belakangkan Tasik Putrajaya. Memang best lah, tempat yang best untuk lepak. Kat luar pula ada tempat kau boleh jalan-jalan tepi Tasik tu. So memang overall I give a rating of 9 out of 10 untuk bakery ni lah. Aku tak ingat nama dia yang baru ni apa, tapi just go and try wish je lah sebenarnya. Okay, so itu saja untuk hari ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye.